Setiap tahun kau bayar cukai dekat LHDN. Tapi aku nak tanya korang satu benda lah. Berapa banyak duit yang sebenarnya korang dah tinggalkan dekat LHDN? Sebab korang tak claim lah kan? Ramai orang ingat dia orang bayar cukai ni mahal. Tapi sebenarnya dia orang cuma tak tahu cara kurangkan cukai. Aku bagi satu contoh lah. Ramai orang setiap tahun beli macam-macam benda. Buku, laptop, phone, internet, gym membership. Tapi masa isi e-filing, dia orang isi kosong. Padahal semua tu boleh masuk pelepasan cukai. Dan masalah dekat Malaysia ni bukanlah orang tak nak bayar cukai kan. Masalah dia adalah sebab ramai orang tak faham sistem cukai. Okey, aku bagi contoh lah lifestyle relief kan. Contoh yang paling common lah, kategori lifestyle. Dalam kategori ni termasuklah buku, internet, laptop ataupun komputer, smartphone. Semua benda ni sebenarnya boleh claim lah. Dan bukan itu saja macam peralatan sukan dan gym membership pun ada pelepasan cukai sendiri. Tapi kenapa ramai orang tak claim? Satu sebab je lah, resit hilang. Okey, medical pula. Ramai ingat medical ni cuma kalau masuk hospital. Sebenarnya tidak. Sebab benda macam ni pun boleh claim lah. Macam medical check up, rawatan gigi, rawatan kesihatan mental, peralatan kesihatan. Dan bukanlah untuk diri kau sajalah. Pasangan dan anak-anak pun boleh claim. Dan ibu bapa pula. Kalau kau tanggung mak ayah korang, pembelanjaan rawatan kesihatan mereka pun boleh claim lah. Ini kategori yang ramai orang langsung tak guna lah. Padahal dalam budaya Malaysia ni, ramai anak yang tanggung mak ayah diorang. Dari segi anak pula, kalau korang ada anak kecil, perbelanjaan macam childcare, tadika pun ada pelepasan khas. Bagi simpanan dan insurans pula, ramai orang yang tak tahulah kan. Aku bagi contoh lah macam KWSP ataupun life insurance. Tapi sebenarnya ada banyak lagi lah macam SSPN, PRS ataupun private retirement scheme ataupun insurans pendidikan. Semua ni ada kategori pelepasan cukai sendiri. Dan juga ada segi pendidikan dan upgrade skill pun, kalau kau bayar yuran pengajian ataupun ambil kursus untuk upgrade skill dan juga kursus tu diiktiraf, itu pun boleh claim lah. Dan ramai orang tak tahu sebenarnya. Dan juga untuk rumah pertama, ada juga pelepasan untuk faedah pinjaman untuk rumah pertama. Yang ni ada syarat lah. Tapi kalau kau baru beli rumah, tak rugilah untuk cek kan. Tapi aku nak cerita lah, ada dua benda yang ramai orang buat silap lah. Yang pertama, tak simpan resit. So bila nak filing cukai, dokumen tak ada. So habis, tak boleh claim lah. Dan yang kedua, kalau suami isteri ni double claim benda yang sama, kalau LHDN detect overlap, dan maka auditor diorang pun boleh datang lah cari korang. Tapi realitinya dekat Malaysia ni, ramai orang marah lah sebab kena bayar cukai kan. Tapi sebenarnya sistem dah bagi macam-macam pelepasan. Dan masalah sebenar bukanlah cukai yang tinggi. Masalah sebenar dia adalah sebenarnya ramai orang yang tak tahu nak guna cara sistem tu dan juga nak claim tax korang ni.